Sekarang saya tengah assist puan ni. Puan ni dia nak keluarkan rantai gelang gelang tangan berkualiti 999 daripada akaun emas Gap beliau. So dekat sini tuan-tuan ada item-item pilihan beliau lah. Saya tak tahu lah dalam akaun ada berapa gram, tapi nampaknya macam banyak gram lah sebab dia dah keluarkan 5 item ni. Dia kata nak keluarkan daripada akaun Gap. So ini kelebihan di Public Gold tuan-tuan ya. Di Public Gold ni tuan-tuan sebenarnya tak perlu bermodalkan yang begitu banyak tuan-tuan ya. Okay, tuan-tuan boleh menabur sedikit demi sedikit, just kumpul sahaja gram-gram emas tu dalam kita punya akaun Gap sampai dekat sini. Okay, tuan-tuan cuci mata sendiri dan keluarkan item-item yang bersesuaian dengan pilihan masing-masing. So kita hanya bayar upah sahaja tuan-tuan ya. Kita bayar upah sahaja sebab gram emas kita dah ada. Ini kelebihan Public Gold yang tidak ada di kedai-kedai emas lain. Tanyalah kalau kedai-kedai H ke kedai T ke, tak ada konsep macam ni. Hanya ada di Public Gold sahaja. Kira So nanti saya masih lagi menunggu item daripada anak beliau dan nak collect. So nanti kita akan sambung lagi. Okay, Assalamualaikum dan bertemu lagi.